isu yang sekarang ni paling penting sebenarnya bukan pasal Konvensyen Melayu ke Perhimpunan Melayu ni. Tun bagi tahu kita kena buat laporan polis. Itu sebab kenapa macam saya dengan tim Malabot ni kita gerakkan untuk buat laporan polis. Itu yang sebenarnya pun kita buat bagi tekanan kepada Anwar Ibrahim, kepada pihak polis, kita kena buat laporan polis sebab isu keutamaan sekarang ni adalah untuk batalkan perjanjian Anwar Trump. Ini yang sebenarnya kalau tanya saya apa yang tuan cakap, itulah yang saya ikut. Tapi macam saya cakap tadi lah. Tapi bila ada orang jemput, Tuan Mahathir lah. This is Tuan Mahathir. Apa tak lagi melibatkan orang Melayu. Jadi saya harap clear kat sini. Saya nak gerah, saya nak keluar bagi korang borak. Ini bukan tentang blok baru ke parti baru. Tak ada. Ini gagasan payung besar Melayu. Nak menyatukan semua untuk supaya Melayu ni tak berpecah. That's the point yang Tuan Mahathir buat. Berkenaan dengan WSI, ini mistake daripada Tan Sri Norma sebab dia tak tahu. Dia tidak tahu. Kalau itu hari dia masuk room korang, mungkin dia faham. Itu hari Tan Sri Norma masuk room WSI, dah masuk ke situ. Jadi dia tak tahu, cerita. Jadi but kita harap Alim lah. Alim ada peranan sebab Alim terlibat dalam sekretariat ni. Alim, kau tengok kan, semua orang membantah, semua orang tak berpuas hati dan dia jadi satu benda yang keluar cerita yang tak sepatutnya lah. Jadi kau jalankanlah tanggungjawab kau sampaikanlah kebenaran apa yang panel-panel ni dah cakap dah berapa hari ni. Aku harap kau dapat sampaikanlah benda tu. Sazri. Ya. Sazri. Assalamualaikum. Salam. Satu je soalan saya nak tanya. Abang datang atau tidak? Saya tak datang. Okey. Saya tak datang dan saya bagi tahu kepada semua tim Malabot yang ada 83,000, saya cakap kita tak kempen untuk program ini. Siapa nak pergi, but kita tak kempen, kita tak support. Because first, Saloma Bishnu lah. That's the point lah. Kalau dia buat dekat tempat lain, kita akan support. Itu je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Along udap. Along kat atas ada. Kenapa Jol? Okey, aku nak bagi tahu kat babi hutan ni. Hari tu dia kita ada pernah hadir satu majlis makan-makan tau yang dekat Nasi Arab dekat Jalan Ipoh, tak silap saya lah. Yang babi hutan ni dia boleh mengutuk saya dalam room sebelah. Dia kata saya ni macam-macam. Dia kata saya ni tak malu lah. Dah lah orang belanja makan apa semua lah. Sebab saya ni banyak kritik dia. Okey, aku nak cakap dengan ada views kan 2,000 lebih. Mungkin korang ada dengar dia mengutuk aku lah dalam live lurus sebelah. Yang aku ni bawa family aku makan apa tu, dah lah tak malu orang yang belanja. Aku nak bagi tahu masa tu waktu aku makan dengan WSI, dengan geng-geng dia orang tu, bukannya WSI yang belanja. Ada seorang datuk ni, aku tak kenal lah datuk ni siapa yang menjemput. Datuk Menara KL. Datuk Menara KL. Datuk Menara KL ni yang belanja. Yang menjemput aku dengan keluarga aku ni makan pun bukannya WSI. Syafiq Alim yang belanja, yang jemput. Kau nak pergi tak? Ni ada orang nak belanja makan ni, nasi Arab ni. Masa tu Along pun ada. Along pun belanja. Masa tu Pak Suman pun ada. Punya celaka babi hutan ni, dia boleh cerita macam tu dalam live. Dia kata aku ni macam tu. Relax lah orang tua. Kalau kau koyak dengan aku. Bang, apa ni host. Ni kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan panel, saya nak gerak dulu kepada brother tadi, lupa nama siapa, Kekanda. Sebab itulah kalau boleh kan dalam perjuangan ni kita elakkan orang belanja makan. Inilah dia cerita dia. Dia nak belanja, dia fitnah. Elakkan orang belanja makan ke apa, jangan. Ini semua benda-benda ni semua musibat. Sebab saya belajar daripada Tun. Elakkan. Jangan. Sebab dia ni tak pasal-pasal kena fitnah, malu, aibkan bukan kau je, dengan keluarga kau sekali. Jadi kita dalam ni kita elakkanlah benda-benda macam inilah kan. Berjuanglah habis-habisan. Kita sekarang ni nak selamatkan negara. Prioriti kita adalah buat laporan. Ni apa nama Sazri, ada satu soalan. Korang. Ya. Satu soalan je. Aku nak tanya satu soalan je ni. Last. Sikit je. Abang nak tanya dengan Sir Azri. Okey, awesome. Azri boleh jujur dengan saya. Boleh. Saya minta sejujur dengan saya, boleh? Boleh. Okey. Ni 2,000 mata memandang ni. Baik. Aku nak gaduh-gaduh lah dengan Sir Azri. Aku tak peduli. Saya nak tanya Sir Azri. Masa Salim Kunyit cakap I love you dekat Sir Azri,
Adakah Sir Azri membalas I love you tu kepada dia? Sekian, Babi. terima kasih. Apa dia soalan ni? Apa soalan ni? Okey, soalan saya, masa Sir Azri berdebat dengan Salim Kunyit, saya ada dengar dia kata dekat Sir Azri, I love you. Adakah dalam hati Sir Azri membalas I love you tu kepada dia? Janganlah tu bang, tu rahsia bang. Aduh. Tapi aku tengok juga video tu kan. Sazri, saya tengok juga kan. Dia cakap apa, rambulan lah apa kan. Tapi dia cakap aku ada bukti. Sazri cakap apa? Keluarkanlah. Tapi tak keluar bukti tu. Ya, Gampang. Kejap. Aku clearkan nama Sir Azri. Kejap. Aku clearkan nama Sir Azri. Semasa aku jadi TikToker Walanon, aku pembawa isu Ramlah. Untuk burukkan Sir Azri. Tetapi aku tidak dapat membuktikan. Aku tidak mendapat fakta yang tepat. Jadi, isu Ramlah itu adalah fitnah. Sebab tu hari ni, aku boleh berkawan dengan Sir Azri. I love you, Sir Azri. Ya, gini, Ramlah ni gini. Ramlah ni sama watak macam cerita Mak Jo lah. Ramlah ni sama watak cerita Mak Jo, cerita Pelantar. Oh. Sama watak. Kena faham betul. Okey, mana cerita Pelantar sekarang? Hilang. Tak ada dah. Hilang. Habis dah. Jadi cerita lah. Ramlah ni sama watak lah. Sama jalan cerita dia yang sama. Jadi Salim Kunyit ni pula, oleh kerana dia dah koyak dengan aku, jadi apa saja yang boleh serang aku dia akan gunakan. Jadi sekarang ni yang ada tu lah cerita Ramlah bodoh ni lah. Itu sebab dia terkejut bila aku sumpah wallahi wa billahi wa ta'alahi. Itu yang dia terkedu tu, sebab dia tak sangka dia ingat cerita tu cerita betul. Cerita ni cerita daripada Salim cium sepeda. Sama macam cerita Pelantar. Jadi sekarang ni Walanon duk main cerita Ramlah, dia lupa yang cerita Pelantar yang si Salim main dulu ni. Tapi memang Sazri memang ada bukti di Kunyit ke apa? Aku Soalan. malam tu hari ni, kalau kau tengok malam itu hari, aku sebut 3 orang nama budak. Budak tu dia WhatsApp aku tengok video tu. Budak tu WhatsApp aku nak minta naik BC sekali. Alamak. Budak tu minta, tapi aku tak bawa naik BC, aku bacakan nama saja. Alamak. Kita budak ni, tiga adik-beradik ni. Kita ni tiga adik-beradik ni. Salim Kunyit ni nak jadikan dia orang ni anak angkat. Dia pergi jumpa bapak budak ni. Wow. Yes, Salim Kunyit ni dia gentleman. Dia pergi jumpa, tapi dia nak payung lah. Dia nak payung lah. Sir, minta restu ke apa? Yes. Dia nak tolong, dia kata dia akan tolong. Betul lah. Dia akan tolong hantar pergi umrah apa semua. Tapi bapak budak ni dia tegas. Jadi, 3 beradik ini, sebelum tu dia nampak lah macam mana si Salim Kunyit ini mandi telanjang dengan si yang dengan Anwar tu, yang dengan gambar Anwar tu. Oh shit. Adil apa benda anak angkat dia kata anak angkat tu lah. Aha. Jadi dia orang ni dah takut lah dekat situ. Dia 3 beradik ni. Itu sebab bila aku sebut nama tu dia panik. Tapi budak tu nak naik BC, aku tak bagi. Okey. Itu satu. Ada banyak lagi orang yang mesej aku. Saya pernah hampir, saya pernah member saya pernah. Itu yang aku tahu cerita kalau bawa orang recommend anak ayam dapat 30,000, dapat 20,000. Wow, money laundry ya. Jadi Salim Kunyit ginilah guys. Come on lah. Siapa dia ni yang baik dengan Anwar Ibrahim? Fikirlah. Ya, betul. Kita Red, kau kalau jumpa ada kawan kau, mesti ada kat mana permulaan kau berkawan dengan dia. Contoh kan? Betul. Habis dia dengan Anwar bermula kat mana ni? Itu Anwar, kenapa aku cakap nasi ayam? Sebab Anwar call nasi ayam. Dia punya sangkut dia nasi ayam. Anwar nak nasi ayam akan call. Dia akan sediakan nasi ayam. Faham kan betul-betul? Ini bukan fitnah. Aduh, lawak lah. Dia lawak lah. Sebab tu Red, apabila Salim Kunyit tu terceduk dengan Papa Gomo atau dengan Sir Azri tau. Kalau Sir Azri fitnah, ini soal maruah. Kenapa dia tak saman Sir Azri? Itu yang pertama. Yang kedua, selepas Salim Kunyit ni terceduk, cuba kau tengok ya. Salim Kunyit ni dia keluyuran dalam saat-saat pembangkang, dia tabur gift. Kenapa dia tabur gift? Ini yang aku cakap. Kita ni jangan pandang gift dia tau. Ada sebab, musabab yang dia bagi kita gift ni. So berhati-hati. Setuju tak Sir? Ni, saya nak kongsi. Ada member saya ni, dia tanya, bro, macam mana boleh buat duit tak? Boleh. Macam mana? Kau cakap dekat dia, kau cakap kau ada barang pasal aku. Kau minta dia 100,000. Yes. Saya cakap, sekarang ni, sekarang ni masa untuk korang buat duit. Tengok Harun. Tengok Harun cukup lah.